Aku sebenarnya kan kalau nak pergi mana-mana aku agak pening tau, sebab nak kena bawa charger yang besar macam ni kan, kepala charger yang besar macam ni tapi tu lah, nasib baik adalah aku dapat satu brand ni tau. Brand ni kalau kau boleh tengok, ini kotak dia, brand Trenico Okay, nasib baik aku dapat dia punya kepala charger dia yang macam ni. Kalau kau boleh tengok kepala charger dia ni, dia siap dapat sekali dengan kabel nampak? Dapat sekali dengan kabel tau. Tu yang menarik dia. Jadi aku tak payah pening lah. Aku ada kepala charger macam ni, dan aku dapat juga kabel yang macam ni, yang kabel sulam tau. Kabel sulam ni kalau kau nak tahu, memang zaman sekarang ni agak payah juga nak dapat sebenarnya kan. Lagi-lagi dengan kenaikan harga-harga barang gadget ni, nak dapat kabel sulam ni agak susah juga Okay, so untuk kepala charger dia ni, kalau kita dah sambung macam ni kan, dia ada Type C dan USB biasa punya. Okay, so dia ada fast charging, Type C to Lightning. So korang boleh pilih lah ikut model handphone korang. Okay, so 30 watt kalau korang boleh tengok kan. Okay, so nak dapatkan daripada Trenico, okay, nak dapatkan tekan je kat bawah, nipis kan. Kalau korang lipat dia kecil macam ni je. Okay, so nak dapatkan tengok dekat bawah.